Pengenalan. Pendapatan isi rumah merupakan salah satu parameter utama untuk mengukur tahap kesejahteraan ekonomi sesebuah masyarakat dan kestabilan keuangan dalam sesebuah keluarga. Dalam era ini, isu kesejahteraan sosioekonomi isi rumah sering dikaitkan dengan pelbagai faktor, antaranya ialah saiz isi rumah dan taraf perkahwinan. Pemahaman yang mempengaruhi faktor-faktor ini dipengaruhi oleh aliran keuangan serta kelangsungan hidup sesebuah isi rumah. Hal ini amat penting bagi mereka untuk merangka strategi bagi membasmi kemiskinan yang efektif. Saiz isi rumah yang lebih besar cenderung berhadapan dengan cabaran ekonomi yang lebih sengit. Ianya akan mengakibatkan peningkatan bebanan komitmen. Taraf perkahwinan juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk corak penawaran tenaga buruh dan pengumpulan aset. Pada era 20-an ini, isi rumah yang diketuai oleh pasangan suami isteri mempunyai kelebihan ekonomi melalui fenomena perkahwinan premium di mana perkongsian sumber pendapatan, pengagihan tenaga kerja domestik dan potensi keuangan dui pendapatan atau dual income dapat meningkatkan jumlah pendapatan berbanding mereka yang bujang, bercerai atau balu. Seterusnya ialah bahagian definisi kajian. Bahagian ini menerangkan definisi bagi pembeli ubah yang digunakan dalam kajian ini iaitu taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan juga pendapatan isi rumah. Bagi pembeli ubah pertama iaitu taraf perkahwinan, ia merujuk kepada status isi rumah atau KIR sama ada bujang, berkahwin, balu atau duda serta bercerai atau berpisah. Faktor taraf perkahwinan boleh mempengaruhi keadaan sosioekonomi keluarga termasuk aspek pendapatan, perbelanjaan dan tanggungan isi rumah. Selain itu, perbezaan taraf perkahwinan juga boleh mempengaruhi corak pengurusan kewangan serta tahap kestabilan ekonomi sesebuah isi rumah. Seterusnya ialah saiz isi rumah. Saiz isi rumah merujuk kepada bilangan individu yang tinggal bersama dalam sesebuah rumah serta berkongsi kemudahan asas, perbelanjaan harian dan sumber ekonomi yang sama. Saiz isi rumah merupakan salah satu faktor yang berkait rapat dengan corak penggunaan dan pengagihan kewangan keluarga. Isi rumah yang mempunyai bilangan ahli yang ramai lazimnya memerlukan perbelanjaan yang lebih tinggi untuk memenuhi keperluan harian keluarga. Pembeli ubah yang terakhir ialah pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah merujuk kepada jumlah pendapatan yang diterima oleh sesebuah isi rumah melalui pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, elang ataupun bantuan kewangan lain. Pendapatan isi rumah mempunyai kaitan dengan tahap kesejahteraan dan kualiti hidup sesebuah keluarga. Pendapatan yang stabil dapat membantu isi rumah memenuhi keperluan asas serta meningkatkan taraf hidup keluarga. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian kerangka teori bagi kajian ini. Kerangka teori digunakan sebagai asas untuk menjelaskan hubungan antara taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan juga pendapatan isi rumah. Dalam kajian ini, terdapat 4 teori utama yang digunakan, iaitu teori modal insan, teori pendapatan isi rumah, teori ekonomi isi rumah dan juga teori kitaran hidup. Teori pertama ialah teori modal insan yang diperkenalkan oleh Gary Becker pada tahun 1993. Teori ini menjelaskan bahawa individu merupakan aset produktif yang mempunyai nilai ekonomi berdasarkan tahap pendidikan, kemahiran, latihan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Semakin tinggi tahap modal insan seseorang individu, semakin tinggi peluang mereka untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Teori modal insan digunakan untuk menerangkan bahawa pendidikan dan kemahiran memainkan peranan penting dalam meningkatkan tahap pendapatan isi rumah. Teori seterusnya ialah teori pendapatan isi rumah yang juga diperkenalkan oleh Becker. Teori ini menjelaskan bahawa jumlah pendapatan isi rumah ditentukan oleh gabungan pendapatan semua ahli keluarga yang bekerja. Selain itu, struktur keluarga dan bilangan pencari nafkah juga mempengaruhi tahap pendapatan keseluruhan isi rumah. Isi rumah yang telah berkahwin berpotensi mempunyai lebih daripada satu sumber pendapatan atau dual income.
manakala saiz isi rumah yang lebih besar boleh mempengaruhi agihan pendapatan keluarga. Teori yang ketiga adalah teori ekonomi isi rumah. Teori ekonomi isi rumah dia menerangkan bahawa isi rumah bertindak sebagai satu unit ekonomi yang membuat keputusan bagi memaksimumkan kesejahteraan keluarga. Keputusan ini melibatkan penggunaan sumber, pengagihan pendapatan dan pembahagian tanggungjawab dalam keluarga. Selain itu, setiap ahli isi rumah memainkan peranan sama ada sebagai penyumbang pendapatan ataupun tanggungan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahawa saiz isi rumah yang lebih besar boleh meningkatkan kos sara hidup dan mempengaruhi kestabilan kewangan keluarga. Teori terakhir ialah teori kitaran hidup yang diperkenalkan oleh Modigliani dan Brambett pada tahun 1954. Teori ini menjelaskan bahawa pendapatan individu berubah mengikut peringkat umur dan fasa kehidupan seseorang. Pada peringkat awal kehidupan, pendapatan biasanya lebih rendah. Pendapatan akan meningkat pada peringkat pertengahan umur dan menurun semula selepas persaraan. Teori ini dia membantu untuk menerangkan bahawa golongan berkahwin dan individu yang lebih stabil dari segi pekerjaan cenderung mempunyai pendapatan isi rumah yang lebih tinggi. Secara keseluruhannya, keempat-empat teori ini saling melengkapi dan menerangkan hubungan antara taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan juga pendapatan isi rumah. Teori-teori ini juga menjadi asas utama dalam membantu kajian menganalisis faktor yang mempengaruhi kestabilan ekonomi keluarga. Okey, seterusnya adalah metodologi kajian. Saya akan menerangkan metodologi kajian yang digunakan dalam penyelidikan kami. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk deskriptif. Pendekatan ini dipilih kerana data yang dikumpulkan adalah dalam bentuk nombor dan dianalisis secara statistik. Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan antara taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap pendapatan isi rumah. Data kajian pula dikumpulkan melalui soal sidik secara dalam talian. Bagi populasi kajian pula, ia melibatkan individu dewasa dan ketua isi rumah yang mempunyai pendapatan isi rumah. Kaedah pensampelan yang digunakan ialah convenience sampling, iaitu responden dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk menjawab soal sidik yang diedarkan. Seramai 1,297 orang responden telah terlibat dalam kajian ini. Pengumpulan data dijalankan menggunakan Google Form. Soal sidik dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian A yang mengandungi maklumat demografi yang responden dan bahagian B pula berkaitan dengan ekonomi isi rumah serta sumber pendapatan responden. Okey, dalam kajian ini terdapat dua jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah bebas dan juga pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah bebas terdiri daripada taraf perkahwinan dan saiz isi rumah. Manakala bagi pemboleh ubah bersandar pula ialah pendapatan isi rumah. Okey, instrumen utama yang digunakan ialah borang soal sidik berstruktur. Soal sidik ini dibina berdasarkan objektif kajian serta rujukan daripada kajian lepas yang berkaitan dengan ekonomi rumah dan kesejahteraan isi rumah. Kita teruskan kepada kaedah analisis data. Okey, data yang diperoleh daripada soal sidik dianalisis menggunakan perincian JASP ataupun dikenali sebagai Jeffreys Amazing Statistics Program. Antara analisis yang digunakan ialah kekerapan, peratusan dan cross-tabulation bagi melihat hubungan antara pemboleh ubah kajian. Selain itu, data turut dipersembahkan dalam bentuk jadual, graf dan carta supaya hasil kajian lebih mudah difahami dan dianalisis. Okey, akhir sekali kita beredar kepada etika kajian dan kesimpulan. Dari segi etika kajian, kerahsiaan maklumat responden sentiasa dijaga dan semua data hanya digunakan untuk tujuan akademik sahaja. Responden juga menjawab soal sidik secara sukarela tanpa sebarang paksaan. Kesimpulannya, metodologi kajian ini membantu memastikan proses pengumpulan dan analisis data dijalankan secara sistematik serta membantu mencapai objektif kajian dengan lebih jelas. Seterusnya ialah bahagian dapatan kajian. Dapatan kajian ini merangkumi 5.1 iaitu latar belakang responden.
Bahagian ini membincangkan profil demografi responden yang terlibat dalam kajian berdasarkan jantina, umur, taraf perkahwinan, saiz isi rumah dan juga pendapatan isi rumah. Seramai 1,297 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Berdasarkan jantina, majoriti responden terdiri daripada lelaki iaitu sebanyak 74.9%, manakala responden perempuan sebanyak 25.1%. Dapatan ini menunjukkan bahawa penglibatan responden lelaki adalah lebih tinggi berbanding perempuan. Dari segi umur pula, majoriti responden berumur 51 tahun ke atas iaitu sebanyak 35.9%, diikuti dengan responden berumur 41 hingga 50 tahun sebanyak 33.5%. Responden berumur 31 hingga 40 tahun pula mencatat 17.6%, manakala kumpulan umur 20 hingga 30 tahun merupakan kumpulan yang paling rendah iaitu sebanyak 13.1%. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden terdiri daripada golongan dewasa dan warga emas yang mempunyai pengalaman lebih luas dalam pengurusan kewangan dan juga tanggungjawab keluarga. Bagi taraf perkahwinan, majoriti responden adalah berkahwin iaitu sebanyak 82.5%. Seterusnya, responden bujang mencatatkan 9.6%. Diikuti balu atau duda sebanyak 5.3% dan bercerai atau berpisah sebanyak 2.6%. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden mempunyai komitmen keluarga dan tanggungan isi rumah yang lebih besar, yang secara tidak langsung mempengaruhi corak perbelanjaan dan tahap kewangan isi rumah. Dari aspek saiz isi rumah, majoriti responden mempunyai saiz isi rumah antara 4 hingga 6 orang iaitu 63.8%. Responden dengan saiz isi rumah antara 1 hingga 3 orang pula sebanyak 22.4%. Manakala saiz isi rumah 7 orang ke atas mencatatkan 13.8%. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden mempunyai saiz isi rumah yang sederhana. Saiz isi rumah yang besar lazimnya memerlukan perbelanjaan yang lebih tinggi bagi memenuhi keperluan harian keluarga seperti makanan, pendidikan dan juga kos sara hidup. Bagi pendapatan isi rumah pula, majoriti responden mempunyai pendapatan antara RM4,001 hingga RM6,000 iaitu sebanyak 42.1%. Responden yang berpendapatan kurang daripada RM2,000 pula sebanyak 20.1%. Selain itu, responden yang mempunyai pendapatan RM2,001 hingga RM4,000 dan lebih daripada RM6,000 masing-masing mencatatkan 18.9%. Jadi, secara keseluruhan, dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada dalam kategori sederhana. Tahap pendapatan ini menggambarkan kemampuan ekonomi isi rumah yang sederhana serta berpotensi mempengaruhi corak perbelanjaan dan kesejahteraan keluarga. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian iaitu 5.2 bilangan responden mengikut taraf perkahwinan. Berdasarkan graf tersebut, majoriti responden terdiri daripada golongan yang telah berkahwin iaitu seramai 1,070 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi berbanding kategori lain seperti bujang, balu atau duda serta bercerai atau berpisah. Selain itu, responden bujang mencatatkan seramai 124 orang, manakala balu atau duda seramai 69 orang. Kategori yang paling rendah ialah bercerai atau berpisah dengan hanya 34 responden. Dapatan ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden dalam kajian ini merupakan individu yang telah berkeluarga. Situasi ini berkemungkinan berlaku kerana golongan berkahwin mempunyai tanggungjawab ekonomi dan pengurusan kewangan keluarga yang lebih besar. Secara keseluruhannya, status perkahwinan memainkan peranan penting dalam membentuk struktur dan kestabilan ekonomi isi rumah.
Seterusnya adalah dapatan kajian 5.3 analisis taraf perkahwinan terhadap pendapatan isi rumah. Berdasarkan graf, golongan yang telah berkahwin mencatatkan bilangan tertinggi dalam semua kategori pendapatan isi rumah berbanding kategori lain. Majoriti responden perkahwin berada dalam kategori pendapatan RM2,000 hingga RM4,000. Selain itu, golongan berkahwin juga menunjukkan bilangan yang tinggi dalam kategori pendapatan RM4,001 hingga RM6,000 serta melebihi RM6,000. Keadaan ini menunjukkan bahawa isi rumah yang telah berkahwin cenderung mempunyai kedudukan ekonomi yang lebih stabil. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan isi rumah berkahwin mempunyai lebih daripada satu sumber pendapatan atau dua income, di samping tanggungjawab keluarga yang mendorong mereka memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Bagi golongan bujang, majoriti responden berada dalam kategori pendapatan sederhana dan rendah. Situasi ini mungkin berlaku kerana kebanyakan mereka masih berada pada peringkat awal pekerjaan dan belum mencapai kestabilan kewangan sepenuhnya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa taraf perkahwinan mempunyai hubungan terhadap tahap pendapatan isi rumah serta mempengaruhi kestabilan ekonomi sesebuah keluarga. Graf telah menunjukkan bahawa isi rumah yang terdiri daripada 4 hingga 6 orang mendominasi hampir keseluruhan kategori pendapatan isi rumah. Kategori pendapatan RM2,001 hingga RM4,000 mencatatkan jumlah responden tertinggi iaitu seramai 305 orang atau kira-kira 63% daripada keseluruhan responden dalam kategori pendapatan tersebut. Ini menggambarkan bahawa majoriti keluarga bersaiz rendah berada dalam kelompok pendapatan pertengahan dan mempunyai tahap kestabilan ekonomi yang lebih baik berbanding kategori saiz isi rumah yang lain. Ini kerana saiz isi rumah bersaiz sederhana lazimnya mempunyai lebih ramai ahli keluarga yang berpotensi untuk menyumbang kepada sumber pendapatan isi rumah. Pada masa yang sama, jumlah tanggungan keluarga masih berada di tahap yang mampu ditanggung dari segi kos sara hidup, pendidikan anak-anak dan perbelanjaan harian. Ini tidak langsung membantu meningkatkan kestabilan keuangan sesebuah keluarga. Selain itu, dapatan kajian turut menunjukkan bahawa isi rumah bersaiz kecil atau 1 hingga 3 orang mencatatkan jumlah responden yang lebih rendah dalam semua kategori pendapatan. Walaupun kategori ini mempunyai tanggungan yang lebih kecil, jumlah pendapatan yang diperoleh juga tidak didapati terlalu tinggi. Situasi ini berkemungkinan berlaku kerana kebanyakan isi rumah kecil terdiri daripada golongan bujang ataupun pasangan muda yang masih berada di peringkat awal pekerjaan dan masih belum mencapai kestabilan keuangan sepenuhnya. Seterusnya, isi rumah yang mempunyai 7 orang ke atas menunjukkan jumlah responden yang semakin berkurang, terutamanya dalam kategori pendapatan tinggi. Graf menunjukkan hanya 47 responden direkodkan dalam kategori pendapatan melebihi RM6,000. Dapatan ini menunjukkan bahawa pertambahan bilangan ahli keluarga boleh meningkatkan tekanan keuangan serta pertambahan pendapatan tidak berlaku secara seimbang. Ia juga boleh mengakibatkan pendapatan isi rumah perlu diagihkan kepada lebih ramai ahli keluarga sekaligus mengurangkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Secara keseluruhannya, kajian ini membuktikan bahawa saiz isi rumah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pendapatan isi rumah. Isi rumah yang bersaiz sederhana didapati lebih dominan dalam kategori pendapatan sederhana dan tinggi, manakala isi rumah yang terlalu kecil atau terlalu besar menunjukkan tahap pendapatan yang lebih rendah. Dengan itu, saiz isi rumah boleh dianggap sebagai satu faktor penting yang mempengaruhi kestabilan dan kesejahteraan ekonomi sesebuah keluarga. Cadangan bagi mengatasi masalah ini ialah yang pertama, memperluaskan peluang pekerjaan dan latihan kemahiran. Pihak kerajaan dan agensi berkaitan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan latihan kemahiran bagi membantu masyarakat meningkatkan pendapatan isi rumah.
Yang kedua, meningkatkan pendidikan literasi kewangan. Masyarakat perlu diberi pendedahan tentang pengurusan kewangan seperti simpanan, perbelanjaan dan pengurusan hutang supaya ekonomi keluarga lebih stabil. Yang ketiga, memberi bantuan kepada golongan berpendapatan rendah. Bantuan kewangan dan sokongan sosial perlu dipertingkatkan khususnya kepada ibu atau bapa tunggal dan keluarga berpendapatan rendah bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Yang keempat, menggalakkan perancangan keluarga yang baik. Perancangan keluarga yang sistematik dapat membantu memastikan keseimbangan antara jumlah tanggungan dan kemampuan kewangan keluarga. Yang terakhir, memperkukuhkan program pembangunan ekonomi keluarga. Program berkaitan ekonomi keluarga perlu diperluaskan untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kestabilan kewangan. Implikasi bagi kajian ini, yang pertama, taraf perkahwinan mempengaruhi kestabilan pendapatan isi rumah. Golongan berkahwin didapati mempunyai pendapatan yang lebih stabil kerana kebiasaannya mempunyai lebih daripada satu sumber pendapatan. Yang kedua, isi rumah bersaiz sederhana lebih stabil dari segi ekonomi. Keluarga dengan saiz isi rumah sederhana lebih mampu mengurus perbelanjaan dan mengekalkan kestabilan kewangan. Yang ketiga, pertambahan tanggungan meningkatkan tekanan kewangan. Isi rumah yang mempunyai tanggungan ramai berisiko menghadapi tekanan kewangan sekiranya pendapatan tidak meningkat secara seimbang. Yang keempat, struktur keluarga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Struktur keluarga yang lebih stabil membantu meningkatkan pengurusan kewangan dan kesejahteraan hidup keluarga. Dan yang terakhir, kajian boleh dijadikan rujukan pada masa hadapan. Hasil kajian ini boleh membantu pihak kerajaan dan pengkaji merancang dasar serta program pembangunan ekonomi keluarga dengan lebih berkesan. Secara keseluruhannya, kajian ini berjaya mencapai objektif untuk mengenal pasti hubungan antara taraf perkahwinan dan saiz isi rumah terhadap pendapatan isi rumah. Hasil kajian menunjukkan bahawa golongan yang telah berkahwin mempunyai pendapatan isi rumah yang lebih stabil berbanding golongan bujang, balu atau duda dan bercerai atau berpisah kerana kebiasaannya mempunyai lebih daripada satu sumber pendapatan. Selain itu, isi rumah bersaiz sederhana iaitu antara 4 hingga 6 orang didapati mempunyai tahap kestabilan ekonomi yang lebih baik kerana terdapat keseimbangan antara jumlah tanggungan dan kemampuan menjana pendapatan. Kajian ini juga membuktikan bahawa struktur keluarga dan jumlah tanggungan memainkan peranan penting dalam menentukan kesejahteraan ekonomi isi rumah. Oleh itu, pengurusan kewangan yang baik amat penting bagi memastikan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan hidup keluarga dapat dicapai. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada masyarakat dan pengkaji pada masa hadapan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan isi rumah.